Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Saya jemaah haji Mim Travel 1445 Hijrah. Dan alhamdulillah hari ini hari terakhir kami di Madinah Al-Munawwarah. Dan insya-Allah kejap lagi kita akan bergerak ke airport Madinah dan terus bergerak ke Malaysia. Jadi ini video adalah khas kami buat tanpa pengetahuan petugas ataupun syarikat. Video ni kami buat khas review, special review untuk syarikat. Ini kira daripada jemaah sahaja. Jadi video last lah daripada kami. InsyaAllah Mim Travel. Untuk bagi saya, kejap lagi saya beritahu lah. Saya tanya orang lain dulu, okay? Dapat idea sikit. Okay, insyaAllah sekarang saya dah dapat tangkap seorang jemaah. Okay bang, beritahu nama, lepas tu Mim macam mana? Okay, saya Masrudin dari Melaka. So Mim, alhamdulillah saya sangat puas hati dengan servis dia. Terbaik, alhamdulillah. So saya harap lepas ni Mim akan terus maju jaya. Jom kita sama-sama support Mim dan petugasnya yang awesome. Dia punya ni macam mana bang, servis dia? Servis memang terbaik. Terbaik ya? Semua okey lah? Alhamdulillah, saya bersyukur. Syukur, okey. Kita pergi next insyaAllah. Okay, alhamdulillah sekarang saya dah dapat tangkap beberapa orang. Okay, insyaAllah. Ji, lepas nak jalan? Lepas nak jalan? Okey, sikit lah. Macam mana Mim? Alhamdulillah, so far saya tak ada apa nak cakap Pak Mim. Apa yang saya lalui, alhamdulillah Mim so far memberi cemerlang perkhidmatan pada saya lah. Saya sangat-sangat, dan saya akan recommend lagi Mim pada orang lain juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terbaik. Okay Haji, Mim dia. Terima kasih Datuk Irwan, terima kasih Mim, terima kasih terutamanya Pio Hafiz dan juga tim-tim dalam Mim. Terbaiklah. Saya amat berhak puas hati. Semoga kami mendapat haji yang mabrur dan juga Mim maju jaya dekat atas. Apa? Last. Terima kasih saya ucapkan kepada Mim. Saya rasa bila Mim buat program benda ni, saya rasa dia macam dibawa untuk ahli keluarga dia. Dia memang menjaga kebajikan kami bersungguh-sungguh. Dia pilih hotel pun betul-betul. Saya rasa tak ada apa nak komplain dan saya akan rasa daripada orang lain, insyaAllah. Okay, insyaAllah kita pergi ke next nanti. Kita nak balik, nak naik bas. InsyaAllah next kita buat kat airport. Bismillah. InsyaAllah bang. Macam mana Mim? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Seronok sangat-sangat terbaik. Since day one sampai masa akhir, kau terjaga dengan baik. Allah SWT. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Semoga lagi mabrur semua. Amin, insyaAllah. Haji, macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua staf Mim kerana telah menjaga kami jemaah semua dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada seluruh tenaga kerja Mim Travel termasuk Ustaz Pio Hafiz dan Ustazah membimbing kami daripada awal hingga ke akhir, dan malam ni juga kami semoga memudahkan perjalanan pulang ke tanah air, diiringi juga oleh petugas-petugas Mim menyantuni kami, dan semuanya hotel, makan, segalanya adalah kesertaan kami. Alhamdulillah, terima kasih. Datang. Jadi itulah yang baik-baik itu insya-Allah perancangan daripada Allah yang sebab perangan itu daripada kelemahan kita sendiri. Alhamdulillah sekarang kan nak masuk, dan insyaAllah bang, apa bang punya feedback tentang ni? Betul sekali, alhamdulillah syukur kami semua dapat menunaikan haji dengan selesa. Selesa dan dengan gembira. Nampak gembira tu nak balik Malaysia. Gembira. Kita kasih 5 star. 5 star. Kalau ada 10 star bagi berapa? 11 star. 11 star. Allahu akbar. Tahun depan reservekan 2 seat lagi. Katanya nak bawa lagi. InsyaAllah. Kami bersyukur dan terima kasihlah ya Mim kerana menjaga kita. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah, itu saja mungkin review. Banyak lagi yang nak buat review tapi tak sempat. Dan saya buat kali terakhir nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada Mim Travel sebab bagi kami peluang. Dan terima
terima kasih kepada Allah SWT sebab menjentik hati kami untuk mengikuti Mim Travel, dan Mim Travel menyantuni kami dengan sebaiknya, insya-Allah. Okey, insya-Allah semoga kita berjumpa lagi pada tahun akan datang. Mana tahu Mim jumpa saya lagi. Allahu Akbar. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mim terbaik.